Syariah boleh kita definisikan sebagai satu pasukan ketenteraan yang telah dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pemimpin ataupun ketua atau dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai amir bagi syariah tersebut adalah di kalangan sahabat-sahabat yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan-tujuan tertentu dan tujuan-tujuan yang berbeza. Secara umum, bila kita menyebut tentang syariah, syariah ini sama sekali tidak disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma di kalangan sahabat sahaja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi bersiaran untuk edisi yang keseterusnya. Dan insya-Allah pada malam ini kita ingin membicarakan tentang satu tajuk, iaitu syariah. Apakah yang dimaksudkan dan dimaknakan dengan syariah, dan apakah perbezaan di antara syariah dengan al-ghazwah? Secara umum dan secara ringkas, syariah boleh kita definisikan sebagai satu pasukan ketenteraan yang telah dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pemimpin ataupun ketua atau dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai amir bagi syariah tersebut adalah di kalangan sahabat-sahabat yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan-tujuan tertentu dan tujuan-tujuan yang berbeza. Secara umum, bila kita menyebut tentang syariah, syariah ini sama sekali tidak disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma di kalangan sahabat sahaja. Manakala al-ghazwah ialah satu pasukan ketenteraan yang dipimpin, diketuai, dikepalai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang bertindak sebagai jeneral ataupun komander perang. Jadi secara ringkas itulah yang membezakan di antara syariah dan juga al-ghazwah. Satu tidak disertai oleh Rasulullah, dan yang kedua dihadiri dan disertai oleh Rasulullah, dan Rasulullah sendiri bertindak sebagai ketua perang ataupun panglima perang. Walaupun kita ingin membicarakan tentang syariah, sekurang-kurangnya ada beberapa pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat di kalangan ulama. Berapakah jumlah syariah yang pernah dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi sahabat-sahabat tertentu ataupun sahabat-sahabat pilihan untuk mengetuai syariah yang pernah ada di dalam sejarah. Sebagai contoh, Muhammad ibnu Ishaq ataupun lebih dikenali dengan Ibnu Ishaq
telah memberikan pendapat bahawa jumlah sariyah yang ada di dalam sejarah Islam hampir berjumlah 38 sariyah. Manakala Al-Mas'udi mengemukakan pendapat beliau mengatakan bahawa jumlah sariyah yang ada di dalam sejarah Islam ialah berjumlah 35 sariyah. Manakala Al-Imam At-Tabari yang terkenal dengan tafsir At-Tabari mengatakan bahawa jumlah sariyah yang pernah ada dalam sejarah berjumlah 48 sariyah. Manakala ada ulama lain yang berpandangan lebih besar jumlahnya iaitu 68 sariyah. Manakala At-Tabrisi di dalam kitabnya I'lamul Wara' mengatakan jumlah sariyah ialah 36 sariyah. Dan ini adalah sebahagian daripada nukilan, pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat ulama serta sejarawan Islam yang ada berkaitan dengan jumlah sariyah sepanjang sejarah Islam. Walau bagaimanapun, ada di kalangan ulama-ulama yang telah mengumpulkan di antara manuskrip-manuskrip, kitab-kitab dan bahan-bahan sejarah yang boleh kita dapati adalah melangkaui jumlah yang disebutkan. Ada sebahagian daripada mereka mengatakan jumlah sariyah yang pernah ada dalam sejarah Islam hampir menjangkau 82 sariyah. Walau bagaimanapun, peringkat muqaddimah ini adalah permulaan kepada perbezaan pandangan tentang jumlah sariyah. Walau bagaimanapun saya ingin mengenengahkan beberapa definisi yang pernah diungkapkan oleh Al-Mas'udi berkaitan dengan kekuatan ataupun jumlah keanggotaan ketenteraan. Sebagai contoh antara istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Mas'udi, yang pertama ialah tentang istilah saraya. Bila Al-Mas'udi menggunakan istilah saraya, ini menunjukkan bahawa sesuatu pasukan itu mempunyai keanggotaan ataupun jumlah kekuatan ketenteraan dia di antara 300 hingga 500 orang. Jadi untuk istilah saraya, kekuatan ketenteraan antara 300 hingga 500 orang. Tetapi lebih khusus dengan jumlah kekuatan yang disebutkan tadi, mereka biasanya bergerak pada waktu malam. Jadi digunakan istilah saraya. Manakala istilah yang kedua ialah sawarib. Untuk istilah sarawib, jumlah keanggotaan adalah sama, iaitu antara 300 hingga 500. Jumlah keanggotaan sama seperti saraya. Yang membezakan sawarib ini, mereka bergerak pada waktu siang. Jadi dalam konteks saraya dan juga sawarib, jumlah ketenteraan adalah sama, 300 hingga 500 keanggotaan. Yang membezakan ialah waktu mereka menjalankan pergerakan. Saraya merujuk di waktu malam dan sawarib merujuk di waktu siang. Manakala istilah yang ketiga ialah manasir. Manasir ini ialah satu pasukan ketenteraan yang mana jumlahnya ialah lebih daripada 500. Lebih daripada 500 keanggotaan dan kurang daripada 800. 500 lebih, 800 kurang. Ini disebut sebagai manasir. Manakala istilah yang keempat disebut dengan al-jaish. Al-jaish ini ialah jumlah keanggotaan dan kekuatan tentera itu ialah 800 orang. 800 orang, istilah dia al-jaish. Manakala istilah yang kelima ialah khasi-khasi. Khasi-khasi ialah merujuk kepada jumlah pasukan tentera yang mana lebih daripada 800 tetapi kurang daripada 1000. Lebih 800, kurang daripada 1000, ini dinamakan sebagai khasi-khasi. Manakala istilah yang keenam, Jaishul Azlam.
Jaishul Azlam adalah merujuk kepada pasukan tentera yang mempunyai keanggotaan dan kekuatan lebih daripada 1,000 orang anggota. Lebih 1,000 dinamakan sebagai Jaishul Azlam. Manakala istilah yang ketujuh ialah Jaishul Jahlah. Jaishul Jahlah adalah merujuk kepada keanggotaan dan kekuatan tentera lebih daripada 4,000 orang. Lebih daripada 4,000, istilah dia Jaishul Jahlah. Manakala istilah yang terakhir dan ke-8 ialah Jaishul Jarar, iaitu keanggotaan dan kekuatan ketenteraan melebihi 12,000 orang. Lebih 12,000 orang, istilah yang diguna pakai ialah Jaishul Jarar. Dan definisi ini terikat kepada yang dikemukakan oleh Al-Mas'udi semata-mata. Mungkin bagi pandangan-pandangan cendekiawan ataupun sejarawan lain mempunyai pengistilahan yang berbeza. Walau bagaimanapun pada malam ini, secara ringkas kita nak berbicara mengenai 2 sariyah yang paling awal yang pernah dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke bumi Madinah. Jadi antara sariyah yang paling awal dalam sejarah disebut sebagai Sariyah Saiful Bahr. Sariyah Saiful Bahr. Saiful Bahr adalah merujuk kepada tempat pertempuran di antara dua belah pihak, iaitu pasukan Islam dan pasukan kafir musyrikin Mekah. Yang mana berlaku ialah pada awal bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan tahun pertama Hijrah bersamaan 623 Masihi. Untuk operasi yang pertama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik sahabat besar yang dalam sejarah dikenali sebagai singa Allah, iaitu sahabat juga merujuk bapa saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang mana pasukan yang dikendalikan oleh Hamzah ini, kekuatan dia ialah berjumlah 30 orang. 30 orang itu pun hanyalah di kalangan kaum muhajirin sahaja. Yang mana panji yang dibawa oleh Hamzah dan pasukannya pada ketika itu ialah bendera yang berwarna putih. Manakala sahabat yang dipertanggungjawabkan untuk memegang panji dalam Sariyah Saiful Bahr ini ialah sahabat yang bernama Abu Marsad, ataupun nama sebenarnya Kunnas bin Husin Al-Ghanawi. Jadi apa perancangan Rasulullah? Tujuan Sariyah ini digerakkan dan dioperasikan oleh Rasulullah ialah untuk menyekat dan menghalang pasukan kafilah perdagangan daripada kafir musyrikin Mekah yang kebetulan pada masa itu berdagang ke bumi Syam. Jadi pasukan ini bukan nak menyekat dan menahan ketika mereka dalam perjalanan nak pergi berdagang, tetapi perjalanan mereka pulang daripada Syam nak menuju ke Mekah. Dan Saiful Bahri ini terletak di satu daerah khusus yang disebut sebagai Aish, dan ada riwayat menyebut Ahmish, iaitu kedudukan dan lokasi kawasan ini adalah berdekatan dengan kawasan laut atau di persisiran laut. Jadi bila mereka bertemu di lokasi yang disebutkan tadi, maka kedua-dua pasukan ini yang kita katakan secara umum tidak seimbang jumlah keanggotaan. Pasukan Islam yang hanya berkekuatan 30 orang, manakala pasukan kafilah perdagangan yang ingin ditahan oleh pasukan Islam ini seumpama 1/3. Jumlah mereka 300 orang. Yang mana kafilah ini dipimpin oleh Abu Jahal, iaitu Amru bin Hisham daripada kabilah Bani Makhzum. Lalu ketika kedua-dua kumpulan ini bersemuka, kedua-duanya saling balas-membalas, panah memanah.
Yang keadaan ini berterusan dan berlanjutan hingga akhirnya datang salah seorang ketua kabilah, iaitu ketua kabilah Bani Damrah yang bernama Majdi bin Amru al-Juhani, ataupun juga disebut Majdi bin Amru al-Damri, nisbah kepada laqab kabilah dia Bani Damrah, yang mana telah meleraikan kedua-dua pasukan tersebut dan akhirnya masing-masing pulang kepada destinasi masing-masing tanpa berlaku peperangan yang berlanjutan. Dengan kata lain, pasukan Islam yang dipimpin oleh Hamzah kembali semula ke Madinah dan kafilah perdagangan yang dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham kembali ke bumi Mekah. Ini adalah sedikit sejarah berkenaan Sariyah Saiful Bahri yang dipimpin oleh bapa saudara Rasulullah, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Manakala sejarah Sariyah yang kedua, sebulan selepas itu, yang pertama berlaku pada awal Ramadan tahun pertama Hijrah, manakala yang kedua berlaku pada bulan Syawal, juga tahun yang sama, tahun yang pertama Hijrah, tahun 623 Masihi. Kali ini operasi dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melantik seorang sahabat lain yang bernama Ubaidah bin Al-Haris. Siapakah sahabat Ubaidah bin Al-Haris? Ubaidah ni bukan setakat sahabat Nabi, tetapi dia juga mempunyai hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang cukup dekat dengan Rasulullah. Kerana dia dan Rasulullah adalah saudara sepupu. Tengok saja namanya, Ubaidah bin Al-Haris. Siapakah Al-Haris? Al-Haris ialah bapa saudara Rasulullah. Al-Haris ialah bapa saudara Rasulullah yang sulung, anak Abdul Muttalib yang pertama. Jadi Al-Haris adalah bapa saudara Rasulullah dan anak dia Ubaidah adalah sepupu kepada Rasulullah. Jadi sahabat inilah yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk meneruskan operasi Sariyah yang kedua. Manakala jumlah kekuatan ketenteraan kali ini yang dipimpin oleh Ubaidah bertambah 1 kali ganda. Kalau dahulu pernah dipimpin oleh Hamzah dengan jumlah 30 orang. Kali ini Ubaidah memimpin 60 orang. Walaupun ada sebahagian kitab sirah menyebut jumlahnya 80 orang, tetapi saya lebih memilih jumlah yang dipimpin oleh Ubaidah ialah 60 orang. Manakala yang akan dipertemukan oleh mereka iaitu pasukan musuh yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dengan kekuatan kurang 100 daripada yang sebelum ini. Sebelum ini Abu Jahal memimpin 300, manakala kali ini Abu Sufyan memimpin 200 orang dari belah pasukannya. Dan pertemuan pada kali ini ialah di satu tempat bernama Ar-Rabigh. Dan kita tahu sejarah Ar-Rabigh ni adalah antara laluan Rasulullah sewaktu berhijrah dahulu. Dan di satu tempat juga atau lebih khusus dinamakan Saniyatul Murrah. Saniyatul Murrah, disitulah ada satu kawasan yang bernama Ar-Rabigh. Juga lokasi yang hampir sama dengan Sariyah yang pertama di kawasan persisiran ataupun di tepi lautan. Maka bila sampai di sana dan bersemuka kedua-dua pasukan ini, dan terlebih dahulu kita berbicara mengenai bendera yang dibawa sebelum terlupa. Jadi bendera yang dibawa dengan warna yang sama, warna putih macam dalam Sariyah yang dipimpin Hamzah, tetapi kali ini yang memegang panji di bawah komander Ubaidah bin Al-Haris ialah Mishtah bin Atatah. Mishtah bin Atatah. Baik, kalau kita lihat hampir peperangan sama seperti yang pertama, masing-masing membalas.
panah memanah di antara satu dengan lain, yang akhirnya bila pasukan kafir musyrikin Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini melihat begitu bersemangatnya mereka, sehingga kan pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini lari berkeliaran dalam keadaan ketakutan. 30 yang sebelum ini bertempur dengan 300, kali ini 60 bertempur dengan 200, saling balas-membalas hujan anak panah tadi, kemudian dengan semangat dan keberanian yang ditunjukkan oleh pasukan tentera Islam ini menyebabkan pasukan daripada Abu Sufyan berundur. Dan selepas kejadian ini, ada di antara pasukan musuh ini, dua daripada mereka menyerah diri. Dua orang yang dimaksudkan ialah, yang pertama ialah Miqdad bin Al-Aswad. Miqdad bin Al-Aswad atau nama sebenarnya Miqdad bin Amru bin Sa'ad, ataupun dikenali Miqdad bin Amru Al-Buhrani. Yang kedua ialah Utbah bin Ghazwan daripada Bani Naufal. Yang sebenarnya bila kita membaca sejarah Islamnya Miqdad ni sebenarnya Islam lebih awal di Mekah lagi. Tetapi kalau kita tengok di sini, kenapa Miqdad menyertai pasukan kafir musyrikin Mekah? Sebenarnya pada waktu ini Miqdad bin Al-Aswad yang dikatakan menyerah diri bersama dengan sahabatnya Utbah bin Ghazwan tadi, memang kedua-duanya dah diislamkan di Mekah. Tetapi mereka ini menyamar dan menyusup masuk ke dalam pasukan musuh semata-mata kerana nak mencari lokasi sahabat-sahabat Islam ini. Dengan kata lain, mereka tu sengaja menyerahkan diri kerana sebenarnya nak bergabung dengan pasukan sahabat dan Rasulullah di Madinah. Tetapi dalam kondisi awal seolah-olah mereka berpura-pura dengan menyusup masuk ke dalam jumlah keanggotaan 200 tadi yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Dan Miqdad ini dalam sejarah kita tahu adalah salah seorang daripada individu ataupun sahabat yang diangkat oleh Rasulullah sebagai anak angkat beliau. Itulah Miqdad bin Al-Aswad bersama dengan sahabatnya Utbah bin Ghazwan daripada Bani Naufal. Maka selepas usai saja hal tersebut, pasukan kafir musyrikin Mekah kembali semula ke Mekah dan Sariyah yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Haris kembali semula ke Madinah tanpa berlaku sebarang kematian ataupun pertumpahan darah, sebagaimana juga Sariyah yang pertama. Jadi untuk malam ini saya harap sedikit sebanyak penerangan berkaitan dengan Sariyah, khilaf ulama di antara jumlah-jumlah Sariyah yang ada dalam sejarah dan istilah-istilah yang dikemukakan oleh Al-Mas'udi berkaitan dengan kekuatan dan keanggotaan satu-satu pasukan, dan seterusnya berbicara mengenai sejarah Sariyah awal, sekurang-kurangnya dapat memberikan kefahaman tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua pada malam ini. Akhir kalam, sebelum berakhir, seperti biasa jangan lupa tekan butang like, butang share dan butang subscribe, dan saya ucapkan selamat malam kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.